Bila dia sempit kat sini, lama-lama dia punya kotoran tu ataupun kerak tu, mendapan tu berlaku di situ. Apa yang berlaku? High pressure tinggi. Ini hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsikan punca kompresor kita tak tahan lama. Maksudnya kita tukar kompresor banyak kali pun tiba-tiba kompresor tu rosak, tak tahan lama. Puncanya kat sini je. Jom saya nak tunjuk. Ni salah satulah. Tengok betul-betul. Nampak tak? Dia dah kemek dah kat sini dah. Dah lah kemek kat sini. Kalau dari belakang dia nampak ada kesan timbul. Ni kesan timbul ni kat sini. Ni macam benjol. Lepas tu dia punya kondenser pun dah bengkok dah kalau tengok betul-betul lah. Dah tak bentuk petak cantik, dah tak dah. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku sebenarnya bila dia sempit macam ni, dia kemek ni maksudnya dia punya lubang liang tu sempit. Bila sempit, lama-lama dia mungkin lah macam jantung kita lah. Kolesterol banyak. Bila kolesterol banyak, kenalah sakit jantung. So sama. Bila dia sempit kat sini, lama-lama dia punya kotoran tu ataupun kerak tu, mendapan tu berlaku di situ. Apa yang berlaku? High pressure tinggi. High pressure tinggi itulah heart attack, sakit jantung yang saya cakap tu. Okay, bila high pressure tinggi, sistem ni jadi panas. Bila sistem jadi panas, minyak kompresor tu terbakar. Bila minyak kompresor terbakar, kompresor tahan lama tak? Tak tahan lama. Jadi benda ni yang kita kena detect awal-awal. Kalau kita buat flushing ke apa ke, kita kena detect benda ni. Kalau kita detect bacaan tak normal, bermakna memang ada something yang tak normal. Kena cari. Kalau kita biarkan, tak jumpa, abaikan, tak lama memang satu sistem kereta kena tukar sebab kompresor rosak, sistem hitam. Jadi sebelum berlaku semua benda tu, boleh cegah, kita tukar terus yang baru. Jadi kalau siapa ada masalah aircon, dah sakit kepala dah nak check, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Sebab hari ni settle.